الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Maka sesiapa antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah dia berbuka beberapa hari yang dia berbuka, itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang yang tidak berdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Maka sesiapa dengan sekalilah memberikan bayaran fidyah lebih daripada yang ditentukan itu, maka itu adalah sesuatu kebaikan baginya. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah jika kamu mengetahui. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk itu dan membezakan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa daripada kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah dia berpuasa. Sesiapa yang sakit atau dalam musafir lalu dia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggal itu pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dengan ketetapan yang demikian, dan dia tidak menghendaki kamu menangguh kesukaran, dan juga supaya kamu mencukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan serta kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya dan supaya kamu bersyukur. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an
hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku, Allah sentiasa hampir kepada mereka. Aku memperkenankan permohonan orang yang berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi peraturanku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, supaya mereka sentiasa berada dalam kebenaran. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Begitulah tadi bacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh murid tahun 5. Kini tibalah masa yang dinantikan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berusaha Puan Nurlaini binti Abdul Rahman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Pelong, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya menyempurnakan gimik pelajaran Bulan Panitia Pendidikan Islam, Bulan Panitia Bahasa Arab dan Road to Khatam tahun 6 bagi tahun 2026 bersamaan 1447 Hijriah. Majlis dengan penuh ta'zim mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha barisan pentadbir SK Sungai yang dihormati guru-guru barisan guru-guru SK Sungai sesi pagi dan anak-anak super tahun 4, 5 dan 6 serta murid prasekolah. Mana murid prasekolah kat tangan? Okey, puasa tak hari ni? Ada tak murid prasekolah yang puasa? Bagus. Okey, satu tangan. Okey, pandang depan. Alhamdulillah saya berdiri lagi dekat sini, tapi saya dah tak nak cakap apa-apa sebab tadi saya dah pesan banyak kan? Termasuklah tentang ibadah berpuasa. Cuma satu saja saya nak pesan, ada tak di antara kamu yang tahun lepas tak habis puasa tapi tak ganti puasa? Cuba angkat tangan. Yang tahun lepas dia puasa tak cukup sebulan Ramadan tapi dia tak ganti puasa. Jatuh tangan. Dengar ayat yang kawan kamu baca tadi tu, jatuh tangan. Jatuh tangan. Pandang depan. Duduk tegak. Dengar. Ayat yang kawan kamu baca tadi tu, antaranya dia cakap, kamu boleh meninggalkan puasa jika kamu uzur, tak berkemampuan atau bermusafir yang kamu tak larat. Tapi bila bukan bulan Ramadan, kamu kena menggantikan semula puasa itu untuk mencukupkan menjadi sebulan. Betul tak Ustaz? Pemahaman saya. Betul kan? Jadi tanggungjawab semua anak-anak supers ni yang tinggal puasa kena ganti puasa. Jangan tak ganti puasa. Faham tak? Kalau tidak, tak cukup sebulan kamu berpuasa. Terutamanya murid perempuan yang telah balik. Ini tanggungjawab saya ni, mak kat supers ni. Untuk anak-anak saya yang kecil maupun besar. Pastikan ada tanggungjawab untuk mengganti puasa. Kalau tak ganti puasa, kena bayar fee. Ya, ada diberitahu dalam surah Al-Baqarah yang kamu baca tadi. Okey, itu sahaja yang peringatan saya yang terakhir untuk bulan Ramadan ni. Saya sekali lagi mengucapkan selamat berpuasa, selamat menjalani ibadah. Kutiplah seberapa banyak pahala
wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Guru Besar di atas ucapan perhatian sebentar tadi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Dijemput semua bagi satu takbir untuk berdiri di atas segi tengah pentas. Okey, semua murid dah sedia? Ada lagi ni? Belum habis lagi? Okey. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, manusia sentiasa mencari cahaya. Cahaya yang menerangi hati. Cahaya yang membawa keberkatan. Dan apabila tibanya Ramadan, Allah membuka pintu rahmat seluas-luasnya, menyinari kehidupan dengan cahaya iman. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan, bulan penuh keampunan dan rahmat-Mu. Ramadan, bulan Al-Quran diturunkan. Ramadan, bulan sabar dan takwa. Ramadan, sedekah dan kebaikan. Semua pentadbir diminta meletakkan lampu di atas meja. Hadirin sekalian, inilah cahaya Ramadan. Cahaya yang akan menyinari sekolah kita. Cahaya yang akan menghidupkan surau kita. Cahaya yang akan melembutkan hati kita. Bagi menyempurnakan simbolik cahaya menerangi bulan Ramadan ini, dipersilakan yang berusaha Puan Nurlaidi binti Abdul Rahman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Pelong, untuk melepaskan banting sebagai tanda pelancaran rasmi program Bulan Panitia Pendidikan Islam, Bulan Panitia Bahasa Arab dan Road to Khatam tahun 6 bagi tahun 2026. Dengan ini maka rasmilah sudah pelancaran Bulan Panitia Pendidikan Islam bagi tahun 2026.
Semua barisan pentadbir diminta jadi jemput dulu seterusnya semula. Okey, semua bersedia. Selepas ni kita ada tayangan montaj sempena pelancaran Bulan Panitia Pendidikan Islam Bahasa Arab dan juga Rukun Khatam 2026. Diminta mulia semua murid bersedia dan pandang ke hadapan. Begitulah tadi tayangan montaj sempena Majlis Pelancaran Bulan Panitia Pendidikan Islam, Bulan Panitia Bahasa Arab dan Rukun Khatam 2026. Seterusnya, baik anak murid, anak-anak super, masih ada di sini atau tidak? Duduk bersila. Tepuk sekali, 2 kali, 3 kali. Tepuk berkali-kali. Okey, terima kasih atas kerjasama. Semua letak tangan atas paha. Kembali bertenang. Belum habis lagi, ada lagi. Baiklah, seterusnya, bagi memeriahkan lagi majlis kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama saksikan satu persembahan nasyid daripada murid-murid tahun 6 dengan lagunya Ahlan wa Sahlan Ya Ramadan. Dipersilakan. Coba.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Allah ya Allah, Allah ya Allah ya Allah, Allah ya Allah ya Ahlan wa sahlan, marhaban.
selaku Ketua Panitia Pendidikan Islam untuk menyampaikan ucapan haluan dan taklimat ringkas mengenai aktiviti sepanjang bulan Ramadan ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Okay, Ustazah tahu semua dah penat duduk kan? Okay, Ustazah ambil masa sikit je, 2-3 minit je untuk Ustazah terangkan beberapa aktiviti sepanjang bulan Ramadan. Okey, semua tegakkan badan. Semua tegakkan badan. Okey, siapa tuan kat super pagi ni? Okey, alhamdulillah. Okey, jalan tangan. Okey, Ustazah nak pinjam mata awak, telinga awak dan mulut awak. Sekejap Ustazah nak terangkan tentang aktiviti sepanjang bulan Ramadan. Okey. Ustazah masih dengar suara ni? Okey. Ustazah masih dengar suara? Okey. Pinjam mata awak, pandang ke hadapan Okey, sekejap. Okey. Sepanjang bulan Ramadan ini kita akan mengadakan beberapa aktiviti Okey, ada pertandingan, macam-macam yang kita akan buat. Okey. Untuk yang pertama Ustazah akan terangkan. Okey. Okay, pertama sekali kita akan adakan aktiviti kuis pendidikan Islam. Kita akan adakan di Dewan Okay, nanti Ustazah akan bertanyakan awak tentang aktiviti sepanjang Ramadan dan awak akan jawab seperti bila malam Lailatul Qadar, bila hari keberapa malam Lailatul Qadar, apa maksud puasa, ingat Itu contoh-contoh kuis yang akan kita adakan nanti Okey, seterusnya yang kedua, Ustazah tak tengoklah orang yang bagi perhatian awak bulan puasa. Kita kena kurangkan bercakap. Kenapa mulut awak satu, telinga dua? Awak, kenapa mulut awak satu, telinga dua? Siapa boleh jawab? Sebab Allah suruh banyak mendengar, telinga dua. Mulut satu je, betul? So, siapa ada mulut dua? Satu je kan? So, kurangkanlah bercakap. Boleh faham? Boleh? Pandang depan. Sekejap je soal masa Okey, seterusnya yang kedua, kita akan adakan Dai Cilik Digital. Ini untuk tahap 2 sahaja. Maksud dia apa? Nanti awak akan jumpa sesiapa yang nak join. Awak akan jumpa ustaz-ustazah yang saya akan sebutkan nanti. Awak akan dapatkan satu cerita kisah daripada Al-Quran. Awak akan balik, awak akan rakam cerita tu. Awak akan bercerita dengan gaya semua apa. Itu nama dia Dai Cilik. Lepas tu awak akan hantar video tu kepada ustazah yang bertanggungjawab. Nanti di akhir ustazah tu akan pilih pemenang dan awak akan dapat hadiah yang lumayan nanti. So siapa ada rasa, siapa nak join Dai Cilik bercerita kisah Al-Quran? Ada? Ada. Ustazah rasa awak tak fokus ni. Okey, tak apa. Nanti dekat kelas nanti kita akan sebutkan lagi. Lepas tu kita akan adakan, sepanjang awak waktu rehat, awak dah tak boleh makan, kita akan adakan aktiviti. Cikgu akan serahkan modul. Kalau dulu ada beberapa pengawas datang ke kelas awak dan bercerita, betul? Untuk tahun ini awak akan buat modul sepanjang waktu rehat selama 20 minit. Okey, seterusnya kita akan ada satu majlis besar, majlis khatam
Al-Quran pada 18 hari bulan 3 nanti. Seterusnya, untuk lelaki, siapa lelaki? Siapa lelaki? Okey, untuk awak akan diadakan pertandingan gemar azan. Siapa yang biasa azan dekat surau, dekat masjid, yang tak biasa, awak boleh cuba. Nanti awak akan serahkan nama kepada cikgu yang saya akan bagi tahu nanti. Okey, seterusnya, mana murid perempuan? Mana murid perempuan? Okey, untuk perempuan kita tak bagi azan lah. Awak akan aktiviti hafazan. Awak boleh hafal surah-surah lazim. Lepas tu awak akan baca kepada guru yang bertanggungjawab dan akan dapat hadiah lah. Okey, sekali lagi Ustazah nak semua tegakkan badan. Tegakkan badan. Dah siap pusing belakang dah dia. Dah siap berbuah puasa ke tak tu? Duduk bersila elok-elok. Duduk bersila elok-elok. Okey. Kemudian satu lagi lah. Setiap aliran 4, 5 dan 6 akan ada satu pertandingan. Awak akan buat di dalam kelas. Untuk tahun 4, mana tahun 4? Kita akan buat penanda buku yang paling cantik, yang paling glamour, yang paling tak pernah nak dibuat orang. Itu cikgu akan pilih sebagai pemenang. Buatlah penanda buku sama besar dengan awak tu, biar nampak lain daripada yang lain. Okey. Untuk tahun 5, mana tahun 5 kalangan? Okey, untuk tahun 5 kita akan buat, awak akan buat kad raya digital. Okey, seterusnya mana tahun 6? Untuk tahun 6 seperti biasa, sebab awak belajar tulisan kod, kita akan buat pertandingan tulisan kod yang paling cantik dan cikgu akan pilih pemenang. Okey, saudara rasa tak boleh panjang dah ni. Saya rasa itu sahaja daripada Ustazah untuk sedikit penerangan tentang pelajaran bulan panitia Merdeka Islam. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih atas taklimat daripada Ketua Panitia Pendidikan Islam sebentar tadi. Perhatian. Kesian Ustazah bercakap kat depan, awak bersimbang di belakang. Tahu penat, duduk lama. Tapi hormat majlis. Boleh? Saya nak tengok kejap lagi. Tangan letas atas peha, semua pandang depan. Pengawas jangan bersimbang. Pengawas kena tegur murid yang bercakap. Suruh dia senyap. Jangan awak join sama. Baik, tahun 6 2026. Bagi menyempurnakan majlis watikah pelantikan ini, majlis menjemput Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Pelong, Puan Nurlaini binti Abdul Rahman, diiringi Encik Muhammad Suhaimi bin Muhammad Sunar, penolong kanan pentadbiran, untuk menyampaikan sijil kepada 5 orang murid terus utama yang telah dilantik. Tadi cakap dengan saya apa? Majlis penyampaian sijil diteruskan dengan menjemput murid-murid daripada kelas 5-15, iaitu Ahmad Adam Solihin bin Ahmad Azhar, yang kedua Aulia binti Muhammad Farhan, murid turus utama yang ketiga, Dayan Zahin bin Muhammad Ira Syahrizal, yang keempat,
Muhammad Adam Arif bin Nasaruddin. Dan murid turus utama yang kelima, Siti Fatimah Zahra binti Muhammad Syahrir. Okey, berikan tepukan kepada semua murid turus utama yang telah dilantik dan jemput ke hadapan untuk bergambar bersama barisan pentadbir. Sekali lagi berikan tepukan yang gemuruh kepada murid, 5 orang murid berkenaan. Berikan sokongan kepada kawan-kawan awak. Tepuk tangan yang paling meriah. Okay, terima kasih. Pihak majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Guru Besar Puan Nolaini binti Abdul Rahman atas kesudian menyampaikan sijil murid turus utama bagi program Ruktu Khatam tahun 6 sebentar tadi. Okey, nak masuk kelas tak? Okay, last sikit. Rakan-rakan guru dan anak-anak didik super yang dikasihi sekalian, dengan berakhirnya persembahan, dengan berakhirnya penyampaian sijil itu tadi, maka tamatlah sudah Majlis Pelajaran Bulan Panitia Pendidikan Islam, Bulan Panitia Bahasa Arab dan Ruktu Khatam tahun 6 bagi tahun 2026. Semoga segala aktiviti yang telah dirancang dapat memberi manfaat dan menambah ladang pahala kita di bulan yang mulia ini di kalangan warga SK Sungai Pulau. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pendeta. Kalau tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.